Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Untuk perkongsian kali ini, kita akan bincangkan satu topik yang sangat penting, terutamanya untuk kita sebagai pendidik, iaitu asas kesantunan berbahasa. Jom kita lihat macam mana prinsip ini sebenarnya boleh membentuk komunikasi yang jauh lebih berkesan. Pepatah ni kita selalu dengar kan? Dan ia memang betul pun. Cara kita guna bahasa, pilihan perkataan kita, semuanya menunjukkan siapa diri kita. Boleh kata, ia cerminan pertama kepribadian, nilai dan juga tahap profesionalisme kita. Tapi kan, bila kita sebut kesantunan berbahasa ni, apa sebenarnya maksud dia? Adakah ia sekadar guna bahasa yang sopan-sopan je? Atau ada makna yang lebih dalam di sebaliknya, lagi-lagi dalam konteks pendidikan? Inilah persoalan yang kita akan rungkai sama-sama. Baiklah, jom kita mulakan. Mari kita bedah siasat konsep terasnya dulu. Sebab kesantunan berbahasa ni, ia bukan setakat pasal adab atau bersopan santun je, tapi ia sebenarnya satu strategi komunikasi yang sangat-sangat penting. Okey, inilah takrifannya secara ringkas. Ia ada 3 elemen utama. Guna bahasa yang sopan, pastikan ia sesuai dengan konteks sosial, dan yang paling-paling penting sekali, ialah menjaga air muka. Air muka ni bukan sekadar maruah diri tau, tapi ia merangkumi harga diri, reputasi dan kehormatan sosial untuk kedua-dua belah pihak. Konsep menjaga air muka ni, yang ni memang sebati betul dengan budaya kita di Malaysia. Maksudnya, kita nak pastikan tak ada sesiapa yang dimalukan, tak ada siapa yang rasa terancam. Ia macam satu perisai dalam interaksi sosial kita yang tujuannya untuk elak konflik dan kekalkan keharmonian. Jadi, macam mana kita nak amalkan bahasa yang santun ni? Sebenarnya, ia dibina melalui 5 ciri utama. Inilah tiang seri yang jadi asas kepada komunikasi yang sopan. Jom kita tengok satu persatu. Okey, kelima-lima ciri ni dia saling berkait rapat. Ia bermula dengan kehalusan bahasa, maksudnya pilihan kata kita tu lembut dan beradab. Lepas tu, kesesuaian konteks. Kita faham situasi dan dengan siapa kita tengah bercakap. Seterusnya, norma budaya. Kita hormat adat resam dan pangkat orang. Kemudian, kepekaan sosial. Elakkan dari sentuh isu-isu sensitif. Dan yang terakhir, kejelasan mesej. Ini dia poin yang paling mustahak yang kadang-kadang orang salah faham. Bila kita kata kena santun, ia tak bermakna kita kena cakap berbelit-belit sampai mesej jadi kabur. Tak. Sebaliknya, kesantunan yang baik sebenarnya akan buat mesej kita lebih jelas dan memastikan ia diterima dengan baik tanpa ada salah faham. Sekarang, kesantunan ni pula kita boleh pecahkan kepada 2 kategori utama. Penting sangat untuk kita faham beza antara dua ni supaya kita boleh gunakannya dengan lebih berkesan. Di sebelah kiri, kita ada kesantunan asas. Ini adab umum yang kita guna hari-hari. Dah macam automatik pun kan? Contohnya macam cakap terima kasih atau minta maaf. Tapi di sebelah kanan ni pula ialah kesantunan berkendala. Yang ni jauh lebih kompleks. Fikirkan macam ni. Cara anda bagi maklum balas pada kawan sekerja tentu lain dengan cara anda nasihatkan ketua jabatan. Mesejnya mungkin sama, tapi caranya kena lain. Inilah yang perlukan pertimbangan mendalam tentang status, hubungan dan situasi. Jadi, pada dasarnya, ini semua tentang keseimbangan. Komunikasi yang betul-betul berkesan memerlukan kita untuk sentiasa mengimbangi antara norma yang sedia ada, iaitu kesantunan asas kita, dengan konteks sosial yang sentiasa berubah-ubah, iaitu kesantunan berkendala. Baik, kita dah faham teorinya. Sekarang, bahagian paling menarik. Macam mana kita nak aplikasikan semua ni dalam dunia sebenar, terutamanya di dalam bilik darjah. Cuba tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Awak semua bising. Ini teguran terus yang boleh mengancam air muka pelajar, buat mereka rasa malu. Sebaliknya, baik kita fokus mula. Ini satu bimbingan. Mesejnya sama je, nak minta perhatian. Tapi cara penyampaiannya menjaga maruah dan menggalakkan kerjasama, bukan menghukum. Ini adalah satu hakikat yang kita kena betul-betul pegang. Setiap pilihan kata seorang guru itu, ia yang akan membentuk cuaca di dalam bilik darjah. Sama ada ia jadi satu ruang yang selamat dan positif atau sebaliknya. Dan ini membawa kita terus kepada peranan guru itu sendiri. Anda bukan sekadar menyampaikan ilmu tau. Anda sebenarnya adalah arkitek kepada persekitaran pembelajaran itu. Bila seorang guru mengamalkan kesantunan berbahasa, hasilnya memang luar biasa. Ia mewujudkan suasana yang selamat di mana pelajar tak takut untuk bertanya, tak takut untuk buat silap. Bila dah macam tu, secara semula jadi ia akan galakkan komunikasi dua hala dan akhirnya ia akan membina satu pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan betul-betul bermakna.
Jadi, sentiasalah ingat bahawa peranan anda sebagai seorang guru tu sangat besar. Anda adalah model ikutan bahasa, andalah pembentuk nilai, dan andalah penentu rentak suasana dalam kelas. Pengaruh anda tu jauh melampaui sukatan pelajaran. Okey, sebagai rumusan, jom kita imbas kembali. Ingat 4 perkara ni. Kesantunan adalah asas komunikasi. Untuk mengamalkannya, kita kena faham prinsip dan strateginya. Sentiasa ingat yang kejelasan dan kesantunan ni saling melengkapi. Dan yang paling penting bagi para pendidik, anda adalah contoh utama. Kita akhiri dengan persoalan ini untuk anda renungkan. Setiap kali kita membuka mulut untuk bercakap, ia adalah satu peluang. Peluang untuk membina, untuk mengajar atau untuk memberi inspirasi. Jadi, fikirkanlah peluang apa yang akan anda cipta dengan kata-kata anda hari ini.